Tiba-tiba saya tengok keluar notification daripada Facebook mengatakan saya ada buat posting yang violate dia punya rules lah. And then ada gambar yang agak disturbing lah. Sebab kita bangunkan social media ni bukan sehari dua. So bila kita merayu dekat Facebook tu, dia ada proses, dia kena tunggu beberapa Takes masa. time lah. Memang tak dapat diselamatkan akaun tu. Assalamualaikum and hi kepada semua pendengar minicast mycommunity.my. Hari ini kita ada seorang tetamu baru iaitu trainer di Maini Berhad iaitu Encik Zubli Kuzaimi atau lebih mesra dipanggil sebagai Q. Jadi Q, boleh ceritakan sedikit kepada penonton kita di luar sana. Mungkin mereka nak tahu your background before you join mining as yalah sedemikian. So terima kasih for the introduction. Betul. Saya bukan setakat tetamu baru dekat podcast ni, saya juga trainer baru dekat Maini. Sebelum ni saya berkhidmat di syarikat lain. Okay. Kalau kita track belakang lagi sikit, saya juga pernah ada perniagaan sendiri. And then sebelum tu pun ada juga kita buat latihan-latihan luar lah. And bukan bawah syarikat, tapi sama macam sini juga. Kita buat latihan untuk usahawan dan juga mereka yang memerlukan apa kita panggil skill ataupun ilmu pemasaran digital. Okay. Jadi memang all this time you've been teaching people how to do digital marketing lah. Betul. And mostly datang daripada satu, kita memang belajar. And kedua, kita punya pengalaman sendirilah daripada perniagaan kita tu. Jadi macam tadi mention belajar, your background education? Kalau ikut background sebenarnya computer science. Faham. Tapi yalah, dia bukan nak cakap bila kita cerita belajar ni, dia tak limited ke belajar di institusi pendidikan je. Betul. Sebab sekarang ni pun kita tengok banyak je classes yang ditawarkan untuk ajar pemasaran digital ni. Benda yang bagus sebab untuk sesetengah orang, pemasaran digital ni lah benda yang baru lah. Betul. Jadi Q mention tadi you ada buat business. As we know lah, business is a long journey kan. Betul. Ada naik turun dia, ups and downs. Jadi mungkin boleh ceritakan pengalaman Q sendiri dalam menjalankan bisnes ni. Mungkin usahawan kita di luar sana boleh boleh relate lah. Boleh relate kan. Okay. Ni kalau cerita macam Anis cakap tadi kan, perniagaan ada naik turun kan. Saya punya perniagaan banyak turun sebenarnya. Okay, tapi kalau nak ceritakan pengalaman tu, of course lah, bila kita berniaga ni banyak pengalaman. Betul. Kan? So saya mungkin boleh ambil 1-2 pengalaman yang saya rasa interesting lah kalau saya boleh share dengan penonton. Tapi yelah, kan tiba-tiba kita lompat ke pengalaman kan. Saya cerita sikit macam mana saya start berniaga. Okay, so nak dijadikan ceritanya, satu hari tu salah seorang saya punya kawan, dia call saya, dia kata Q, berminat tak kalau buat bisnes? Nak berniaga kan. Saya cakap berminat je, kita memang ada je aiming for that lah. Ada je keinginan tu. Tapi nak dijadikan situasi tu sebab tak ada duit je. Itu je sebab kenapa kita tak berniaga kan. Yalah. Modal ni Betul, modal pengaruh yang besar jugalah dalam perniagaan. Lepas tu dia cakap, tak apa, dia kata, modal kita boleh bagi. Kan? Saya kalau dengar modal boleh bagi ni, memang kita terus resign lah. Saya pun resign daripada syarikat tu. So you resign from your work, jump to business right away. Masa dalam situasi dia call apa semua tu, dalam fasa tu memang saya masih bekerja. Ni tahun bila ni? Yang ni 2020 macam tu. Right after PKP macam tu. Right after PKP. Masih lagi hujung-hujung PKP lah. Betul. Awal-awal PKP, masih awal-awal PKP lagi. During MCO. Betul, masih ada tak boleh rentas daerah apa semua. So bila kita dapat offer tu, yalah, bila zaman PKP ni, kalau mungkin Anis ingat, dia banyak syarikat yang mengamalkan last in first out. Kan? Yes. Yang baru masuk ni, peluang untuk kena buang tu tinggi. So bila kita dapat peluang untuk berniaga ni, memang saya ambil peluang tu lah. So bila berniaga ni, apa proses-proses dia kita tak tahu. Saya mungkin apa semua kan. Betul. So mungkin saya datang daripada circle yang tak berapa berniaga. So saya pun tak tahu. Tapi kita belajar, kita tanya orang apa semua. So slow-slow lah kita buat SSM. Kena syarikat kena daftar kan. Betul. Lepas tu kita buka account bank. Yes. Okay. So lepas tu so yang ni menarik. Okay. Sebab saya ni baru berniaga. Macam mana nak bagi orang yakin yang saya ni syarikat yang sah, legit dan buat orang trust lah. So saya belilah domain. Saya beli domain, saya own a website juga. So domain tu satu lagi sebab saya nak lock nama saya. Sebab saya risau nama saya tu unik lah juga. Tapi nanti kalau dah famous ni kan, tiba-tiba orang lain beli, so
Saya ada website and sama juga dekat social media pun saya kena log juga saya punya username tu. So kita buka all the platforms lah. Saya ada Instagram, Facebook dan sebagainya. So tadi, sorry to interrupt. Tadi you mentioned that you started dengan beli SSM, register SSM and then beli domain. Macam mana the awareness came tu? Tiba-tiba macam, yelah sebab macam kita tahu kan orang akan beli macam, oh when we have business, we akan terus, oh I want to have Instagram first, I want to have Facebook first. But how come you yang baru started business ni, you just macam, okay, let's register SSM, let's buy domain. Maybe thinking tu ke arah nak make sure kita buat benda dengan betul. Kan? Dengan betul. So yelah, and then again, macam saya cakap, kadang-kadang certain latihan dekat luar sana, macam ada juga latihan-latihan yang di-offer kepada kita usahawan ni, memerlukan benda tu juga. So bila kita buat pembacaan tu, oh rupanya SSM perlu, yang ni perlu dan sebagainya, kita ikut. Banyakkan baca jugalah dan tanya orang. Betul-betul. Okay. So lepas saya dah establish apa semua, Instagram, social media lah senang cerita. And then kita ada website. Alhamdulillah, along the way tu, saya punya perniagaan tu mula dapat sambutan dan juga number of customer yang semakin meningkat. So alhamdulillah, dah meningkat, datang daripada pelbagai platform jugalah. So antaranya social media, and then daripada website pun datang juga. Oh, okay. Interesting. So benda tu kira kita ada 2-3 source of customer lah. Customer datang so daripada pelbagai. Your target market pun different lah. I mean, as we know, Facebook coming from different target market. Website sendiri target different target market. Okay. So nak dijadikan cerita, satu hari tu saya dengan kawan saya ni, kita duduk dalam kereta. Saya tengah main phone. Tiba-tiba saya tengok, keluar notification. Notification daripada Facebook mengatakan saya ada buat posting yang violate dia punya rules lah. And then saya pun klik lah link tu. And then ada gambar yang agak disturbing lah. And bila tengok caption, bukan bahasa Melayu, bukan bahasa Inggeris, memang dah bahasa mana-mana dah. Check balik, tengok apa semua. So, risau lah. Sebab kita bangunkan social media ni bukan sehari dua. Tapi bila you saw that post tu, that post tu dah lama lah maksudnya. Oh, soalan yang bagus. Tapi kita dalam keadaan panik, kita pun tak tengok dah berapa lama saya dah terus fikir what's next je. Sebab as a business owner juga, kita kena buat decision cepat. So, apa yang kita buat, saya terus appeal lah. Kita kena merayu, mengatakan yang kita punya account ni kena hack dan sebagainya. So, memang secara mudahnya account saya kena hack lah. So, bila kita merayu dekat Facebook tu, dia ada proses dia kena tunggu beberapa masa. Lah. Saya tak sure benda ni, situasi ni pernah berlaku tak dekat orang lain. Tapi memang dekat saya jadi macam tu lah. Tiba-tiba account yang kita punya post something else. Kan? So, bila jadi situasi yang macam tu, kita merayu dan itulah unluckily memang tak dapat diselamatkan akaun tu. Sejujurnya memang terduduk sekejap lah. Kan? Terduduk sekejap. Tapi saya bersyukur satu benda. Okay. So, macam saya cerita dengan Anis tadi, saya punya customer ni datang daripada pelbagai platform. So, saya bersyukur sebab customer masih ada dan tak putus. Okay. Datang daripada saya punya website. Jadi you have to have something lah, a strong platform for you to hold on if something like this happens. Betul. Kan? So bila fikir balik, betul lah. Kalau belah barat sana dia suka cakap, do not put all eggs in one basket. Kan? Saya suka nampak sebab bila kita berniaga ni, especially macam saya yang baru nak mula, kita perlukan customer yang banyak. Kan? So kita tak boleh, saya rasa kita ambil semua peluang yang ada. Website pun kita bina, social media pun kita bina. Tapi bila salah satu ada masalah, baguslah kan? Kita ada backup. Yang tu pun bagus juga sebab bila kita berniaga ni, kita kalau boleh sebaiknya kita nak minimizekan risk. Kita nak kurangkan risiko. Yes. So ini antara saya rasa our mitigation plan lah. Betul. So mungkin a good contoh lah kan. Mungkin dekat saya tak pengalaman yang baik lah. Tapi untuk orang luar sana mungkin ni satu contoh yang baik lah kan. Maksudnya ke depan nanti mungkin those yang ada media sosial dan sebagainya mungkin dah boleh start untuk plan nak ada laman web sendiri. Jadi untuk penonton di luar sana yang mana hanya ada social media saja, mungkin boleh ambil pengajaran lah. Ya, ambil pengajaran untuk ada juga laman web sendiri, domain anda sendiri. Jadi bertemu lagi di episod seterusnya. Bye-bye.